Okay guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So Cikgu Hafiz ni. Ni soalan yang ramai orang, soalan common lah. Okay, benda yang common yang orang selalu tanya nak start tentang affiliate marketing ni. Affiliate marketing ni sebenarnya bisnes apa? Okay, so dalam video ni saya nak explain kat you all based on, you boleh buka sini kat Google. Kalau you type kat Google term dia affiliate marketing ni, okay, so ada banyak penjelasan kat sini. Okay, yang paling senang untuk you all faham adalah macam ni kan. Affiliate marketing is a performer ni, yang paling senang. Okay, affiliate marketing is the process by which an affiliate earns a commission for marketing another person's or company's product. The affiliate simply searches for a product they enjoy and then promote that product and earns a piece of the profit from each sale they make. Maksudnya, okay, affiliate marketing ni sebenarnya you adalah seorang ejen promosi, ejen marketing, ejen pemasaran kepada produk ataupun company orang lain lah. Okay, you sebagai ejen sahaja. Which is you dapat commission dengan marketing ataupun dengan mempromosikan. Maksudnya ada kerja-kerja promosi, ada kerja-kerja marketing yang you kena buat. Bukannya dengan jadi ejen affiliate, register, duduk diam dapat duit, itu tidak mungkin. Itu tak mungkin terjadi. Kalau mungkin terjadi, mungkin you all dah dalam keadaan ataupun on the way nak kena scam lah. Sebegitu yang tu awal-awal lah. Okay. It's a real online business. Dia bukannya bisnes yang macam bulan dan bintang. Bukan. Kau jangan fikir yang macam tu. Tolong baca dan fahamkan betul-betul. Sepanjang saya buat affiliate marketing ni, you kena promosi. Bukan you just register, lepas tu duduk diam tiba-tiba commission masuk, tak ada. Itu mengaut. Okay, so the affiliate, you sebagai agent affiliate, kalau kita baca kat sini, the affiliate simply searches for a product they enjoy. Okay, so you cari ataupun dapatkan register sebagai agent affiliate, okay, untuk produk-produk yang you rasa you nak promosikan, you rasa berkenan nak promosi, you rasa mungkin berkenan tu dari segi commission dia best, okay, mungkin commission dia menarik, okay, mungkin produk tu you rasa senang you nak promote, so tu maksudnya produk dia enjoy lah ataupun yang you suka lah, okay, then promotes that product. Lepas tu you kena promote produk tu, okay, dan bila you berjaya, okay, bila you berjaya hasilkan jualan. Bila you promote link affiliate you sebagai agent, you register, you akan dapat link affiliate, okay, ataupun link promosi kepada website produk tu. So you promote lah. Bila you promote, okay, orang yang klik link affiliate itu, dia baca, dia berminat dengan produk ataupun website produk yang you promosikan tu, dia nak beli produk tu. Dia nak beli. Dia pun bayar untuk beli produk tu. Bila dia bayar, okay, ada sistem tracking link affiliate you yang you register tu memang canggih ya. Okay, dia akan detect commission ataupun jualan yang customer yang beli tadi tu, dia akan detect beli daripada link affiliate ataupun link promosi you. Daripada situlah you akan dapat commission. So katakanlah produk tu harga dia RM100. Katakan produk tu harga dia $100. Okay, so kalau program tu commission dia 50%, okay, 50%. So kalau RM100, RM50 lah dapat commission. So kalau $100, $50 lah you punya commission. Okay, so you kena register sebagai agent. Okay, you kena promote link affiliate itu. Bila ada orang beli melalui link affiliate tu, dia beli produk tu melalui link affiliate you, okay, then you dapat jualan. Itu dia affiliate marketing.